tak lah, ni bukan hamster. Lepas tu dia cakap, oh kita ada satu lagi bola. Bola tu dia boleh bergerak sendiri. Okay, bergerak sendiri ke depan ke belakang. Dia memang ada satu bola. Kalau for parents tahulah, dia ada bateri. Dia gerak, dia jalan-jalan. Lepas tu dia cakap, tak, benda tu ada kat bawah. So tak letak kat atas. Lepas tu dia cakap, ni hamster terkeluar ni. Diorang buat apa tau? Cakap, korang tak kira, korang pergi kedai sekarang, pergi check. Kata, adakah hamster kena makan dengan kucing apa semua? Pergi hamster cantik je dalam tu. Lepas tu sebab dia jadi lagi curious, bola tu sampai ke hujung tu. Kucing kejar situ. Lepas tu bola tu dah sampai hujung, dah berhenti tau. Dia pusing sampai ke sini balik. Dia lari. Lepas tu budak ni cakap, budak ni kata, bang, saya dah sampai kedai, sekejap kita orang tengok. Hamster betul dalam cage. Hamster betul dalam cage. Lepas tu dia cakap, apa benda yang tu? Dia kata, dia tutup lampu, semua berlari keluar. Cakap, lepas tu bila kita tengok CCTV balik, cakap, bang, betul lah bang, bola tu gerak sendiri. Memang ada bola tu tak ada bateri. Bola tu gerak sendiri bang. Lepas tu kita cakap, start daripada tu, I tak pernah tengok CCTV waktu mana.